Assalamualaikum. Hari ni saya nak basikal. So, mari kita apa? Baru beli basikal. Baru beli basikal. So, nak kaya dulu. Jom. Sebab lagi training ni sebab tu tayar 4. Alright. So, jom. Alright. Sama-sama. Straight je. Ha? Straight. Keluar. Sana. Mana? Kiri. Kiri tu mana? Kiri kat mana? Tu. Itu mana? Tu. Ikutlah. Ikut. Ayah yang pakai sini jalan. Yalah. Slow. Slow. Alah, dia ni tu pun tak cantik. Jalan je, slow. Sekejap, ada motor. Belakang ada motor. Jalan je. Jalan je. Ha? Betul-betul mati. Duduk betul-betul dia jatuh. Duduk betul-betul. Betul? Macam biasa. Mana? Macam biasa? Ha. Sekejap. Stop. Macam mana? Okey. Tepi kejap. Kereta tu tepi. Kereta tepi. Okey, jalan. Jalan lah. Macam mana tu? Tahu. Tolong. Tolak. Jalan betul. Straight. Serik. Sana. Ni. Ha. Tiba-tiba nak jatuh. Kena balance. 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 Sebab pening. Apa yang pening ni? Jalan. Jalan. Patah balik. Depan boleh. Sampai depan tu pusing balik. Betul lah. Okey, stop. Sekejap. Okey, jalan. Tak jatuh lah, jalan je. Jalan je, slow. Jalan je. Tu slow. Balance badan, balance. Jangan jatuh. Balance. Jalan je. Kalau nak ke break kan ada break. Balance kan. Pusing balik. Pusing balik. Pusing.
Naiklah basikal pusing, kayu pusing. Kayu. Ha. Ayo tolaklah pusing. Tolak lagi. Cakul weh. Macam mana nak pandai? Hebat tak boleh balance. Kenalah balance tu spoil lah, kena belajar balance. Ifa aku sakit sebab tinggi sangat ni. Mana tinggi? Ayah punya lagi tinggi. Memang dah. Cepat. Jalan. Betul lah. Fokus kan. Apa benda yang awak buat sebenarnya? Nak jalan. Tapi tiba-tiba rasa nak belok. Baik cepat. Belok. Jalan. Apa? Cepatlah. Balance. Control. Itu dah kena rendah dah tu. Control. Jam yang anda monek boleh bawa pergi ke sana. Mezuh tu. Jadi 40 bayar 40 bayar. Dia dah kalah lagi je. Ada? Oh. Ada kemar. So slow. Monek. So slow. Nanti dia bersikap. Tak. Tak boleh tayar 4 baru. Ha dia lah. Api kat mana lah game bersikap. Dah mana aja. Oh tu lah saya 4 tu eh. Ni saya 2 ni. Berhenti motor tu. Ha. So slow. Berhenti. Tak tahu. Jalan je. Ni kenapa sebelah ni? Dah sebab kena balance. Dia tak boleh sengit. Dia kena balance bagi tegak. Balance badan tu. Okey. Brake kan ada brake. Oh alah. Tu kaki nak buat apa? Kalau guna break tu. Macam mana tu?
Ya. Ini pun. Patutlah. Jangan sekejap. Bahasa tu lepas je. Tak payah. Lepas je. Lepas saja. Patutlah dari tadi rasa belok. That's why awak tak boleh pakai ni. Awak badan berat. Ini pun dah jandam. Itu sebab dia kena balance. Kalau tak balance macam mana nak tu? Apa nak pergi cari kat sini? Sok coklat. Weh. Weh. Macam mana? Tak mana? Supaya hilang keseimbangan kalau nak naik atas. Kena, kita sebab kena kayu laju sikit. Kena seimbang, seimbang. Ha, seimbang. Ayah bawa macam mana? Tak ada lah, sini je. So macam mana? Belok. Pusing-pusing sini je lah. Yelah. Cuba je lah. Memang patutlah belok. Awak duduk macam tu. Balance, balance. Tayar tu untuk support je. Tegak, tegak. Duduk betul-betul depan sikit. Duduk depan sikit. Ha. Tu tegak. Basikal tu balance tegak. Ha. Ha. Tu bawa. Slow. Pusing sini, pusing sini. Oh, di situ. Ha. Jalan je lah. Balance. Jangan bagi jatuh. Wah. Patutlah tu bengkok. Oh, macam tu. Tahulah macam ni cakap. Hmm? Tak pandai ya? Penat? Tak ada duduk macam buat macam tu. Ya, Beng tak duduk macam tu. ha. Betul lah. You sebab you slow, you faham tak? Bila you slow, you punya tu tak boleh balance. You kena jalan baru boleh tu. Faham? Lepas tu dia sibuk nak tengok kaki. Tak tengok kaki, tengok depan. Tengok depan je, balancekan dia.
Tengok apa yang awak dah buat. Tak tahu. Macam mana? Awak main basikal macam mana? Itulah, Hancur. kecil-kecil tak nak belajar. Takut jatuh. Takut jatuh. Itulah betul-betul. Tengok ni. Hancur. Cengik dah ni. Bengkok dah. Macam mana ni? Pegang ni. Ini pun boleh pecah. Oh, dah pecah dah ni. Awak tak boleh harap sangat benda ni. Awak kena balance tu. Ni rendah sangat pun tak boleh. Awak kena belajar balance tau, balance. Ha, duduk. Ha, kayu. Kayu je, jangan fikir apa, kayu je. Kayu je. Ha. Ini bangun kena relax. Ha, relax. Saya sambil relax. Ha. Balance. Jangan jatuh, okey dah. Itu cara dia. Okay, susah pun. Api, tolong. Penat lah saya. Ayah tu. Penat. Dah berapa round dah? Api. Jom melompat, Api. Aduh. Jom Suruh melompat. orang yang lompat. Ha. Baru boleh pergi besok. Ini belajar malas, main game lebih. Tolong. Buat. Oh. Api boleh buat angkat tadi. Awak mesti boleh. Yelah. Dah pandai naik sikap baru boleh buat wheelie. Tak pandai nak. Kau seimbang dulu. Ni tak penat ke? Sekejap, nantilah. Kalau ayah tak penat, akan berhati-hati. So, bye-bye. Lagi? Sampai jumpa di next video. Ciao. Wait.